Mari dengar apa yang Anwar pernah cakap dahulu tentang satu pihak yang terima duit judi. Apa yang mereka lakukan dengan perjudian haram. Orang kata biasa. Masa UMNO takat 8. Masa Perikatan Nasional naik 22. Dengan PAS bersatu di situ. PAS kata dia tak buat. Tak buat apa, kita bangkitkan. Betulkan, tak betul sampai habis. Masa kita, saya dan Tun Sri Zahid, di antara langkah pertama, turun balik. Sama macam Barisan Nasional dulu 8. Tapi bukan cakap itu. Naik 8-22 ingat percuma ke? Dia tak sogok ke? Ini yang banyak duit di merata tempat ni dari mana-mana. Duit judi. Saya ulang. Dulu saya sebut urat duit judi. Malam ni saya nak sebut duit judi yang bantu mereka banyak. Nak cabar-cabar. Nak saman. Sila saman saya kalau berani. Sekarang kita dengarkan pendedahan saudara Rafizi Ramli tentang dakwaan Anwar tersebut. Tapi kalau tak berakhir dengan pendakwaan, kalau dia nak buat style dulu tau, style zaman Madani ni kan, bising-bising orang tu kan. Ingat satu benda dulu awal-awal kan, malu kita tau. Anwar Ibrahim pergi buat ucapan kata ada bukti Perikatan Nasional dapat duit judi. Duit judi. Saya ulang. Dulu saya sebut urat duit judi. Malam ni saya nak sebut duit judi yang bantu mereka banyak. Saya tak tahu siapa yang beritahu dia. Mungkin Tengku Zafrul lah kot, sebab dia Menteri Kewangan yang bertanggungjawab masa itu. Saya tak tahu kan. Tapi dia pun tak pernah tanya kita. Kita pun tak tahu. Kita ingat kan ada bukti lah. Lepas minggu jadi sebulan, lepas sebulan jadi 1 tahun. Ingat tak? Senyap macam tu saja. Menuduh orang ambil duit judi ni sebenarnya benda yang besar kan. Jadi kalau tengok memang banyak tuduhan-tuduhan yang dibuat tetapi tidak ada bukti. Duit judi. Saya ulang. Dulu saya sebut urat duit judi. Malam ni saya nak sebut duit judi yang bantu mereka banyak. Jadi kalau yang pasal AM ni jadi macam tu juga tak apa. Kalau dia diam berbulan-bulan lepas ni aku tak kena tangkap ke tak kena dakwa, aku akan saman kerajaan tau.